Bismillahirrahmanirrahim. Di antara ajaran-ajaran sesat yang wajib kita menjauhkan diri daripadanya ialah ajaran yang bernama Al-Hululiyah. Mereka ialah golongan yang mendakwa bahawa roh Tuhan itu menjelma di dalam diri seseorang dan menganggap sebagai Tuhan. Mereka juga menghalalkan yang haram dengan mentakwilkannya. Ajaran ini meresap ke dalam beberapa golongan Syiah dan mazhab-mazhab yang lain yang disebut dahulu. Di antaranya ialah As-Sabaiyah, Al-Bayaniyah, Al-Janahiyah, Al-Khattabiyah, Al-Syari'iyah, Al-Numairiyah, dan Al-Rizamiyah. Ajaran hululiyah ini sesat kerana meletakkan perkara yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala, yang maha suci daripada segala sifat kekurangan, dan Allah tidak sekali-kali sama dengan makhluknya. Golongan hululiyah beriktikad bahawa Tuhan ada roh dan roh Tuhan menjelma di dalam diri seseorang. Tuhan boleh masuk dalam diri seseorang. Dan apabila Tuhan meresap dalam diri seseorang, maka orang itu menganggap dirinya sebagai Tuhan. Ini di antara kesesatan ajaran ini. Mereka juga menghalalkan yang haram. Perkara yang halal diharamkan. Bila menghalalkan perkara yang haram, mengharamkan perkara yang halal, yang sabit dengan nas, maka hukumnya menjadi kafir, murtad. Barang siapa yang berpegang kepada ajaran ini, kafir, keluar daripada agama Islam. Dan jenazahnya haram diurus seperti orang Islam, dan tak boleh ditanam di kubur orang Islam. Ajaran ini meresap di dalam beberapa mazhab yang lain. Di antaranya ialah mazhab Syiah dan mazhab-mazhab yang lain yang telah kita baca dulu. Di antara mazhab yang meresap ajaran ini ialah As-Sabaiyah, pengikut Abdullah bin Sabah, yang merupakan satu kumpulan bersyiah yang murtad, keluar daripada agama Islam. Al-Bayaniyah, Bayan bin Sam'an, Al-Janahiyah, Al-Khattabiyah, Al-Syari'iyah, Al-Numairiyah, dan Al-Rizamiyah yang kita baca berkenaan dengannya. Di samping itu, ada pula mazhab-mazhabnya secara berasingan, di mana hululiyah ini juga mempunyai mazhab-mazhab yang tersendiri. Di antaranya ialah yang pertama Al-Muqanna'iyah, mazhab yang dikenali dengan Al-Muqanna'iyah, pengikut seorang yang bernama Atha Al-Muqanna', mengambil sempurna pemimpinnya yang bernama Atha Al-Muqanna'. Dia seorang ahli sihir yang buta, seorang ahli sihir. Bukan seorang sihir, seorang ahli sihir. Kena tambah, seorang ahli sihir yang buta, mengaku bersifat ketuhanan. Dia mengaku ada sifat Tuhan bagi dia, dan menunjukkan sihirnya sehingga kelihatan satu bulan yang lain di langit, sehingga dia boleh mengelirukan orang. Dia buat bulan selagi di langit. Ini kuat sihir dia. Di mana iblis, syaitan menolong dia.
Dan mendakwa dapat melihat dari jarak 2 bulan perjalanan. Dia mendakwa dia nampak jauh. Walaupun dilindungi oleh pohon kayu Bukit Buka 2 bulan perjalanan. Ini di antara dakwaan dia. Di antara ajarannya ialah yang pertama, tidak perlu kepada sembahyang. Tak payah sembahyang. Puasa dan ibadat-ibadat yang lain. Di samping menghalalkan yang haram. Di antaranya menghalalkan bangkai. Boleh makan bangkai. Daging babi. Dan boleh bertukar isteri. Boleh bertukar bini, isteri antara satu sama lain. Yang kedua, mendakwa bahawa dia boleh berupa Nabi Adam. Kadang-kadang Nabi Nuh. Dan kadang-kadang Ibrahim. Kadang-kadang Nabi Muhammad. Dan sebagainya. Dia mendakwa dia boleh berupa dengan Nabi-Nabi. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad. Itu dakwaan dia. Yang ketiga, dia berkata kepada pengikut-pengikutnya. Sesiapa yang melihatku nescaya terbakar di dalam nurku. Barang siapa yang tengok aku, terbakar dalam nur aku, dalam cahaya aku. Ata'ul Muqanna' bermahrajalela dengan ajarannya selama 14 tahun. 14 tahun lama dia menyebarkan ajaran dia. Dengan mendapat bantuan daripada orang kafir yang berbangsa Turki. Kabilah Turki menjadi pengikut dia. Sehinggalah Khalifah Al-Mahdi Al-Abbasi menghantar bala tentera yang dipimpin oleh Said Al-Jarashi. Apabila bala tentera Islam mengepung kotanya dan dia merasakan tiada harapan lagi untuk bertahan, dia meracun semua isteri-isterinya. Bila nak diserang, dia merasa tak boleh bertahan, dia bunuh bini dia, isteri dia. Apabila bala tentera Islam masuk ke dalam kota, dia ditawan. Lalu dipancung kepalanya di hadapan, dibawa, lalu dipancung, kepalanya dibawa ke hadapan khalifah. Kepala dia ke Baghdad. Di hadapan khalifah sebagai bukti dia telah dibunuh. Jasadnya dibakar ke dalam dapur yang telah sedia ada di dalam kotanya. Macam mana dia Tuhan boleh pacung kepala pula dah. Dia mengaku dia jadi Tuhan. Yang kedua, Al-Hilmaniyah. Pengikut Abu Hilman Ad-Dimashqi. Yang berasal dari Parsi dan besar di Halab, Syria, dan menyebarkan ajarannya di Dimashq, orang kita pakai Damsyik di Syria. Di antara ajarannya ialah yang pertama, Tuhan menjelma di dalam diri tiap-tiap orang yang cantik. Oleh itu, dia dan pengikut-pengikutnya menyembah setiap yang dilihatnya cantik. Tuhan menjelma dalam tiap-tiap benda yang molek, orang yang cantik. Bila bertemu orang lawa aja sembah dah tu. Ini ajaran dia. Yang kedua, sesiapa yang mencapai martabat ma'rifah. Ma'rifah yang mengenal. Yang tinggi, halal kepadanya segala yang haram. Bila orang tu siapa martabat tinggi, ma'rifah yang tinggi, semua perkara halal belaka, boleh buat belaka, tak ada haram pada dia. Ini jadi kafir, murtad. Wal'iyazabillah. Yang ketiga, Al-Adhafirah. Pengikut mereka ialah pengikut Abu Al-Adhafir, Muhammad bin Ali Asy-Shalmaghani. Di antara ajarannya ialah yang pertama, mendakwa bahawa roh Tuhan menjelma di dalam rohnya dan menamakan dirinya dengan Ruhul Qudus, roh yang suci. Dia mendakwa Tuhan menjelma dalam roh dia dan diri dia adalah Ruhul Qudus. Yang kedua, menghapuskan hukum syariat. Hukum-hukum syariat dihapuskan. Sembahyang, puasa, halal, haram. Dan menghalalkan liwat. Menghalalkan persetubuhan lelaki dengan lelaki. Yang ketiga, mengaku boleh menghidupkan orang mati. Dia mengaku boleh menghidupkan orang mati. Mungkin dia menggunakan sihir.
Dia muncul di zaman pemerintahan Abbasiyah, di bawah pemerintahan Ar-Radi. Akibat ajarannya yang sesat dan menyesatkan itu, dia telah dijatuhkan hukuman bunuh dan disoda. Di mana Abu al-Adhafirah Muhammad bin Ali Asy-Shalmaghani yang membawa ajaran sesat telah ditangkap, dijatuhkan hukuman bunuh dan mayatnya disolib, disolakan. Ini akibat mereka yang membawa ajaran sesat itu. Yang keempat, Al-Hallajiyah. Wallahu alam.